Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita ada sebuah Mercedes-Benz AMG A35. Yang ni sedan, dia keluar hatchback dan sedan. So hari ni kita akan remap atau tuning A35 sedan AMG Mercedes-Benz. So kereta ni dia datang dengan all wheel drive lah, ataupun kita panggil 4MATIC lah. Untuk Mercedes panggil 4MATIC, untuk Audi panggil Quattro, macam tu. So kereta ni original pun dah 306 horse lebih kurang, crank horsepower lah. Dan dia punya torque lebih kurang 400 Nm. So kalau kita buat stage 1 yang sebelum ni, anggaran horsepower naik 330, 340 lebih lah. So yang ni stage 2, hari ni kita akan buat stage 2, so lagi power dan juga dengan port and bank. So kalau korang boleh tengok, dia punya meter memang ada tulis AMG. So dia ada mode comfort, dia ada sport, sport plus, dan dia ada juga slippery mode. Maknanya dia nak bagi kita main drift. Jadi AMG ni kalau korang tengok pada luar, korang tak tahu ini A35 model apa. Nampak macam kereta biasa je kan? Kereta tu nampak lawa juga, tapi kereta tu nampak macam orang kata kereta daily yang hantar anak pergi tuition. Tapi korang jangan silap, lepas dah remap dengan kami, confirm jadi NJDM yang horsepower 300 lebih tu janganlah kejar FK8 ke FF5 ke. Cuba, kalau tak percaya cuba. Memang susah. Silap-silap keluar sama-sama dengan GTR 35, sama-sama keluar. R35 GTR Nissan. Hujung baru R35 boleh tinggal. Tak percaya, kita cuba nanti. Kalau ada yang nak cuba pun kita boleh try, tak ada masalah. Sebab kita tahu dia punya keupayaan 4 wheel, dia keluar lepas dari remap dia lain, original lain. So sebab dia dah tukar downpipe exhaust, kita buat kereta ni lebih power lah. Walaupun tak ada lagi air intake, ini belum lagi full modification, ini simple modification. Kalau full modification, contoh kita masuk air intake, kita tukar intercoolers, kita tukar diverter valve, kita tukar charge pipe, adalah lagi benda-benda yang kena tukar kan, turbo inlet dan lain-lain. Tapi ini orang kata beginner mode. Tapi beginner mode dah menyebabkan banyak kereta JDM tersungkur lah. Yang ni aku tak cakap bohong, kalau tak percaya kita boleh cuba. Okey, bukan nak panaskan keadaan, cuma kita cerita spek. Kita tak merendahkan siapa-siapa. Tapi inilah hakikat dia kan. Tapi kalau kereta JDM yang memang horsepower tinggi, 400 lebih, 500 lebih, itu susah lah kan. Orang kata macam kereta JDM yang buat stage 1, stage 2 kan. Stage 2 dia akan kena ni macam FF5 kan. So stage 2 kita tunjuk, cuba tengok dalam gambar ni, result ni sebelum, yang ni selepas dia. So korang boleh tengok perbezaan, dah ketara dah, 0 pergi ke 100 km, 200 meter speed, daripada 0 ke 200 dah gila-gila dah. Itu pun belum launching. Kalau timing yang aku ambil tu belum launching tu, dah FL5 yang paling laju punya drag 200 meter. Betul tu. Kalau ni launching je, memang timing akan kau lari yang silap-silap 7 second lebih lah. Sebab yang tadi pun 8 second lebih kan. So yang tu pun kita tekan biasa daripada berhenti, tak ada launch lah, tak guna launch control lah. So belum yang proper. Daripada luar belakang, dia upper dia macam ni lah. Dia soft sikit. Tapi soft but powerful lah. Tu kena ingat lah. So exterior memang padu lah. Tapi dia boleh macam berpura-pura power tak tinggi. Kelebihan dia, dia berpura-pura. So yang ni anggaran horsepower ni, ada stage tu, korang agak-agak berapa? Cuba komen. Jadi ini sistem dah 4 wheel, port and bank dah ada. Nampak MG A35. So siapa yang nak remap atau tuning kereta Merc, BMW, Audi, Volkswagen ke, Porsche ke semua, no problem. Atau JDM, Honda, Mitsubishi, Toyota, GR Yaris, boleh roger kami ya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.